tiket SanDisk 128 GB baru sampai. So kita buka. Actually aku malam nak buat video tapi seller sekarang memang dah suruh buat video unboxing. So kita buat je lah kan. Okay, 128 GB. Okay, extreme punya. Sebab kita nak masukkan dekat kita punya kamera HDCam ZV-200. Let's go. Okay, ni dia SanDisk Extreme 128 GB. Okay. Alright. Jom buka. Kita masukkan dalam kamera. Okay, ni dia kita punya memory card. Kita masukkan dalam kamera ni. Kamera HDCam ZV-200. Okay, ni dia. Okay, let's go. Okay, sebelum guna dia kata format dulu. Okay, format dulu. Okay, sekejap kita test. Okay. Okay, settle. Okay, settle. Bye-bye.